Salam sejahtera. Terima kasih atas kesudian anda singgah di channel saya. Jika anda seorang penggemar sukan bola sepak tanah air, bantu saya tekan subscribe kerana setiap subscribe anda itu sangat berharga. Terima kasih sahabat baik. Ini jadual lengkap perlawanan melibatkan pasukan Malaysia B16 pada kejohanan FAF Youth Series di Switzerland. Skuad kendalian Javier Jordan Ribéry ini baru sahaja terbang ke Zurich, Switzerland bagi menghadapi kejohanan jemputan FAF di sana bersama 5 lagi negara di peringkat umur bawah 17 tahun. Seramai 22 orang pemain telah dibawa bagi menyarung jersey skuad muda Harimau Malaya ini setelah berakhirkan latihan pusat yang diadakan selama 1 minggu di Bukit Jalil. Majoriti pemain yang dibawa datangnya dari skuad Akademi Muqtadahari MDB16, manakala 7 pemain merupakan produk Johor Darul Ta'zim JDT termasuk Arayan Hakim Norizam dan Kerik Sipri. FAF Youth Series 2025 akan berlangsung di Home of FAF di Zurich disertai 6 pasukan bawah 16 tahun B16, setiap satu dari 6 benua konfederasi FIFA yang dibahagikan kepada 2 kumpulan. Kumpulan A dibarisi oleh Switzerland, Eropah, New Zealand, Ukraini dan Guatemala, Amerika Utara, tak kala kumpulan B pula menampilkan Malaysia, Asia, Tunisia, Afrika dan juga Paraguay, Amerika Latin. Untuk saingan kumpulan B, Malaysia akan turun berdepan Paraguay pada Ahad, 18 Mei dan diikuti menentang Tunisia pada Isnin, 19 Mei sekaligus melengkapkan aksi di peringkat kumpulan. Negara yang menduduki tempat ketiga kumpulan A dan B kemudiannya akan bertemu untuk aksi penentuan tempat kelima ke-6 pada Rabu, 21 Mei tahun 2025. Manakala pasukan di tempat kedua kumpulan A dan B pula akan bertemu sesama sendiri untuk perlawanan penentuan tempat ketiga ke-4 pada Khamis, 22 Mei tahun 2025. Perlawanan akhir bakal menemukan pasukan tempat teratas kumpulan A dan B pada hari yang sama untuk menentukan gelaran juara dan naib juara bagi FAF Youth Series 2025.